Wah, wah, wah. Kemain ke? Komen-komen dekat muka buku ke? Kemain korang ah. Kemain korang fitnah aku macam-macam. Dan macam korang ada kat situation sana pula. Macam korang ada kat kedai aku. Ini semua confirm rider-rider yang sebiji perangai macam ni. Yang komen-komen tu sebiji perangai macam ni. Memang rider-rider biadab memang macam ni. Aku kalau cakap aku mesti pakai bukti punya lah. Okay, so video ni aku nak tunjuk korang bukti-bukti yang aku ada. So korang nilai lah sendiri. Apa korang kata aku sidai rider korang? Ni. Tunjuk, tengok ni. Apa? Kau baca kau tak tahu? Kena aku bacakan. Order prepare on time ya. Nicely done. Faham tak? Okay. Order aku tu memang siap on time. Dia datang awal 5 minit. Tengah buat lagi. Nak kecoh sangat apa? Tolong baca. Kalau tak faham, pergi tanya cikgu yang English korang. Lepas tu, nak cakap pasal meja kosong pula. Ni tengok gambar ni. Aku tengah gaduh dekat luar ni. Belakang tu. Nampak tak? 7 orang tengah tunggu. Table untuk 7 orang. Yang kosong tu yang aku nak bagi duduk tu. Nampak? Lepas tu ni ada 3 orang punya customer tengah tunggu. Lepas tu belakang ni ada lagi 4 orang punya customer aku tunggu. Yang 3 orang tu aku dapat masuk tadi untuk table yang duduk. Kau ingat kedai aku besar sangat ke? Kau tak pernah datang kedai aku, baik diam. Seimbang macam kosong tu memang khas untuk apa? Untuk rider duduk ke? Pakai otak lah fikir. Buka kedai baru kau faham lah. Ni CCTV dalam. Penuh ni aku nak bagi korang nampak. Penuh table aku dalam kedai aku. Apa yang kosong? Kau tengok waktu tunggu apa? Selepas berapa minit? Selepas 15 minit, 20 minit. Dah ada penuh dah ke kedai aku. Nak cakap apa? Sembang macam aku saja nak buat hal. Tapi nak sembang lah. Aku ada bukti lah. Korang nak backup rider korang tu. Nampak sangat perangai korang sebiji macam perangai dia. Tak payah nak kecoh lah. Tak kisahlah kalau korang tak nak kedai korang ambil korang punya makanan ke apa. Aku tak hamak lah. Ni bukti lagi kukuh ni. Nampak sebelum ni ada pernah orang viral kan dia. Okay, kau tengok. Dia kurang hajar macam mana. Nak dengar tak? Dia kurang hajar macam mana. Nak tengok dia pagi maki apa tak? Aku tunjuk korang dengar. Dengar ni. Kalau bapak kau mulut macam bangkai lah. Kau cakap baik-baik kalau bapak kau panas. Kau bodoh. Bodoh kau ni pandang kau dengar. Kau duduk rumah dah rumah tepi. Rumah gym tenang. Kau bodoh. So macam mana? Dapat hati? Nama sama Nama sama, bank sama. Apa lagi orang nak? Bukti apa lagi orang nak? Lain kali sebelum cakap tu pakai otak. Jangan jadi rider tapi tak ada ilmu. Banyak rider ni sebenarnya ada yang educated. Korang ni yang jenis-jenis yang tak educated ni duduk rumah lah. Tak payahlah kerja buat rider ni menyusahkan orang. Bawa motor macam orang gila. Memang macam orang gila pun korang bawa. Lepas tu dah accident nak salahkan orang. Tak payah sembang aku lah. Kalau perangai korang macam ni memang malukan semua rider lah kat Malaysia ni. Bukan semua rider macam korang. Tapi perangai-perangai macam korang yang backup rider macam ni memang perangai sampah. Kita ni biar belajar tak tinggi. Yang penting adab kita tinggi. Tak payah nak acah-acah gangster jadi rider. Lepas tu acah-acah abang long kawasan kampung Cuk Badak ke apa. Tak payah. Tak payah nak belagak sangat. Kau tu abang long ke apa. Aku tak heran lah kau abang long kawasan mana pun. Lalas minta maaf kat aku juga. Dah lah tu. Takut pula. Sembang lalu. Dah. Aku malas nak sembang korang. Korang nilai sendiri dah. Itu saya beritahu aku. Assalamualaikum. Bye.